memang bodoh selama ni. Jangan-jangan mesej scam tu, Mariam dengan Victor tu memang betul. You yang hantar. Kamu ya. You tak nampak kenapa dia buat selama ni? My marriage dengan Mariam pun hancur. Our friendship pun hancur pasal perempuan ni. You cakap apa? Mak you pelacur. You lebih pelacur daripada pelacur. Mariam, cool down. Benda ni takkan jadi kalau you pun tak layan. Tak payah nak salahkan Bella seorang. You punca sebenarnya. Mariam, kalau I tak salahkan budak ni, I nak salahkan siapa? Salahkan I. Bertepuk sebelah tangan takkan bunyi. Lagi satu, you dah kahwin pun dengan dia. Nak apa lagi? Sasah dia ni bohong. Okey? Tahu tak selama ni, dia fitnahkan you dengan Adam sekali tau. Okey? I nak syak siapa lagi kalau bukan budak ni? Saya tak buatlah semua benda ni. I tak buat. Tahu tak Adam dengan Mariam ni dia berdendam dengan I. You masih nak deny how shameless you are. Sayang, apa yang cakap ni? You nak play Victor Mama sebab you nak ceraikan I kan? You dah terbukti salah. Adam, jom balik, Adam. Serabut tengok orang punya drama ni, jom. Mariam. Don't touch me. Mariam, I tak ada niat untuk libatkan you dalam masalah I dengan Bella. Okey, I cuma nak you tahu I tak bersalah. Habis tu, nak salahkan siapa? Semua benda yang jadi sampai hari ni semua salah. You dah terbukti you salah. Okey?